Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi bersama dengan saya, Amir Vlog ataupun Syam dari nama. Dan masih lagi di Pekan Mandari Raja. Dan sekarang saya berada di sebuah kelab golf tinggal yang sudah lama ditinggalkan. Jomlah kita tengok apa yang ada dalam ni kan. Ini adalah seni bina moden, tak ada sejarah. Tak ada sejarah yang zaman-zaman kolonial lah. Jadi sejarah orang main golf ramai-ramai sini. Adalah. Jadi, jom. Siapa pernah bekerja di sini, kena komen lah. Ya, dalam ruangan komen nanti. Jom sahabat-sahabat. Saya bawakan anda ke sebuah kelab golf tinggal. Tempat ni tak besar. Dia tak besar. Dia adalah seni bina ataupun struktur moden. Tak ada sejarah. Jadi, hari ni adalah kita explore je tempat-tempat abandoned macam ni kan, tempat-tempat tinggalan macam ni. Jadi kat sini lah segala suka duka orang-orang yang datang bermain golf, sama ada orang menang ke kalah ke, urusan perniagaan Tok Datuk semua dekat sini kan. urusan macam lah urusan lain-lain lagi. Jadi kita masuklah mana-mana tempat yang boleh kita masuk. Saya tak tahu tempat ni tempat apa sebab saya tak pernah main golf. Tapi siapa yang main golf kita tahu. Ini ada kesan orang yang masuk untuk ambil barang-barang setelah kelab golf ni ditinggalkan. Dan tak berhenti semua dah bocor dah. Wah, saya tengok macam penjara. Okey, tak ada apa dah situ. Okey. Kita menjelajah lebih lanjut. Semua habis dah. Tak ada apa. Dulu lah. Ramai mungkin ni launch dia, hall dia launch. Tempat orang lepak-lepak sambil-sambil. Air minuman takluk. Baru berlaku kat sini je. Banyak sangat air minuman takluk ni. Ada yang belum diminum lagi ni. Ni belum diminum lagi ni. Of Daulat 2. Ke diorang buat base diorang untuk shooting kat sini. Mungkin aku ada gunakan beberapa location yang ada kat sini untuk menunjukkan konon-konon peperangan lah. Di sini ada air. Ada apa? So, tempat ni tak besar, jadi saya buat dalam sepintas lalu je, tak dekat. Jadi kalau di jalan terus je lah.
boleh rehat ni. Ada urus niaga semua kat sini. Lepas tu macam kantin dia lah. Masuk karung ini sebelum meninggal ke dapur. Macam tu. Tapi dia nampak agak bersih. Itulah mungkin off salat tu orang main-main kosan ni kan. Yang terbabur, bom. Tadi kita masuk, jadi dia kecil je, dia tak besar. Nanti tak tahu benda mana nak turun. Okey, baiklah, nampaknya tempat ni pun tak besar sangat, kecil je. Jadi setakat itulah saya boleh bawa sahabat-sahabat semua meninjau sebuah kelab golf lama ni. Dan dia tak ada apa-apa yang istimewa, dia tak ada apa-apa sejarah main golf je lah, suka-duka kan dekat sini, itu je lah. Jadi semoga kita jumpa lagi dalam eksplorasi yang akan datang, insyaAllah bersama saya Amir Vlog ataupun Syam. Nanti kita jumpa di eksplorasi yang akan datang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.